Yang aku ni merupakan loteng atas tangga. Okey guys, dalam VTT aku sebelum ini, ramai betul yang berkomen, aku tak boleh lah asyik terfikir loteng tu jatuh junam. Selamat ke? Kalau buat store pula, takut naik tangga benda tu jatuh kat bawah. Bang, bukan nak mempersoalkan, tapi macam nak tahu for safety. Okey, ini merupakan lukisan 2D. Daripada lukisan 2D ini, sini aku tunjukkan. Dekat bawah loteng ni, adanya angle bar yang diletakkan wall plug sebesar 12 mm. Ianya ditebuk sedalam 3 inci setengah. Itu angle bar dan wall plug di bahagian platform lantai. Bahagian handrail pula ada juga wall plug yang memegang handrail dan juga dinding. Cuba korang fikir, di ruang yang sempit dan kita punya lantai pun fix, adanya angle bar kiri, kanan, belakang, ada pagar juga yang memegang dinding menggunakan wall plug yang di welding. Korang rasa bagaimana? Semoga persoalan-persoalan Final Destination terjawab. Anda dapat sesuatu? Moga bermanfaat.